Okey, Selasa ini Malaysia akan bertemu dengan Nepal dalam perlawanan pertama kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027. Perlawanan ini akan diadakan di Stadium Sultan Ibrahim, Johor pada pukul 10 malam dan ada siaran langsung di Astro Arena. Ingat, Astro Arena, bukan Astro Warna. Apatah lagi Astro Ceria. Astro Arena, okey? Perlawanan malam ini akan diadakan pada pukul 10 malam. Jadi kepada pecinta-pecinta bola sepak semua, sila ambil remote control TV sebelum peminat-peminat drama Melayu ambil dan conquer TV pada malam itu. Kalau tak, terpaksalah lepak korang kat kedai Mama ataupun kedai Tom Yam. Okey. Untuk perlawanan malam ini, Malaysia kali pertama di bawah kendalian jurulatih daripada Australia, Peter Klamowski. Dan ini merupakan kali pertama, match pertama beliau dengan Malaysia. Okey. Nepal, pasukan berada di ranking ke-176 dunia. Manakala Malaysia berada di ranking ke-132 dunia. Hari itu, Nepal tiba-tiba membuat kejutan. Mereka mengalahkan Singapura 1-0 dalam satu perlawanan persahabatan. Terkejut aku dibuatnya. Okey. Manakala Malaysia tak buat perlawanan persahabatan, terus lawan terus. Okey. Perlawanan malam ini sudah pasti akan ditonton oleh jutaan rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia. Maklumlah, peminat Harimau Malaya dalam senyap. Fahamlah. Okey. Perlawanan malam ini sudah pasti akan menjadi tumpuan ramai. Sudah pastinya kita mengharapkan supaya Malaysia mencatat kemenangan dalam perlawanan tersebut. Okey, walau bagaimanapun, kita tidak boleh memandang rendah Nepal. Meskipun mereka ranking di bawah Malaysia, tapi itu bukan jaminan untuk memandang rendah kemampuan lawan. Jadi, kepada penyokong-penyokong bola sepak Malaysia yang ada masa, boleh ke Stadium Sultan Ibrahim untuk menonton perlawanan tersebut. Yang ada hal kerja ke, busy ke, boleh tengok di Astro Arena. Kan senang. Hidup ini senang. Ada pilihan. Okey? Jadi, apa pendapat korang menjelang perlawanan tersebut? Korang boleh komen di bawah. Itu je lah konten kita pada hari ini. Kalau korang suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube ni. Kita jumpa lagi, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Malaysia boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh.